Dahlia dari kelas 6 Raya. Baik, seterusnya ke kumpulan yang terakhir dari kelas 6 Cempaka. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang dihormati Bangsa Negeri yang bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Hari ini kita tidak sekadar berbincang. Kita akan menyelami satu realiti yang berlaku di depan mata kita sendiri. Telefon pintar ada kunci yang menjadi guru paling bijak atau pencuri masa paling bijak. Hadirin sekalian, cuba jujur. Siapa dapat sini mengatakan minit 5 pun tapi kita jadi 1 jam. Itulah kuasa telefon pintar. Jadi pada hari ini kita akan melihat adakah yang membantu murid atau tidak. Bersama saya 3 penyerbat Putri Rizwati, Ismail Zara Amanda dan Kasim Nisa. Kita mulakan pertempuran hujah ini sekarang. Putri, telefon pintar membantu murid atau tidak? Terima kasih moderator. Hadirin sekalian, telefon pintar ini sebenarnya seperti buku ajaib tanpa halaman ramai. Nak cari nota? Ada. Nak tonton video pembelajaran? Ada. Nak tanya Google? Jawab lebih laju daripada kawan kita. Kalau dulu kita tunggu cikgu, sekarang kita cuma perlu klik. Tapi ingat, telefon pintar ini bukan masalah. Yang jadi masalah ialah bila kita lebih scroll daripada study. Terima kasih Putri. Amanda, bagaimana pula bisa mengurut telefon pintar? Terima kasih moderator. Hadirin sekalian, ini tidak lagi yang menyakitkan. Telefon pintar boleh jadi perompak masa paling jam. Murid kata saya nak bagi 5 minit saja. Tapi bila tengok jam, 2 jam dah hilang tanpa jejak. Lebih tragis, kerja sekolah masih kosong. Mata letih, badan lesu, tapi game masih on fire. Jadi soalan saya, kalau masa kita dah hilang, siapa nak gantikan? Telefon? Tidak, kita sendiri. Terima kasih Amanda. Kasih, apa pendapat anda? Terima kasih moderator. Saya percaya telefon pintar ini bukan baik, bukan datang. Dia cuma alat yang duduk. Kalau kita guna untuk belajar, dia bantu kita naik. Kalau kita guna kalau kita guna satu kawanan, dia tarik kita tu. Soalan yang mudah, kita dah pegang telefon atau telefon yang pegang hidup kita. Apakah solusinya? Gunakan telefon untuk belajar dulu. Baru hiburan. Ada masa jangan sampai telefon lebih sedih daripada Didik diri sendiri, sebab itu kunci sebenar. apakah kesimpulan yang boleh kita buat tentang penggunaan telefon pintar? Telefon pintar membantu jika kita bijak. Telefon pintar melalaikan kita jika kita lalai. Semuanya bergantung pada pengguna. Hadirin sekalian, hari ini kita telah melihat 2 segi satu alat. Telefon pintar boleh menjadi ahli kejayaan atau perangkat kelalaian. Yang dapat akhirnya menggunakan teknologi, tetapi bagi diri kita sendiri. Ingat ini, telefon pintar tidak mengubah kita, tapi cara kita menggunakannya yang mengubah masa depan kita. Jadi gunakanlah ia dengan bijak seperti yang menggunakan kita. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada peserta terakhir dari kelas 6 Cempaka. Dengan berakhirnya persembahan dari kelas